cara bagaimana kita nak daftar menggunakan WhatsApp. Okey, pastikan anda dapat link daripada perujuk anda. Kemudian anda daftar sekarang. Okey, selepas tu anda tekan dekat sini pilihan lain. Baik, kemudian anda daftar dengan nombor telefon. Baik, kata masukkan OTP, suruh hantar OTP. Okey, dia akan sampai dalam phone you all, iaitu tentang daripada Movac Official. Check phone you all. Okey, dan hantar melalui WhatsApp. Boleh tekan nombor. Okey, 7. Okey, contohlah. Inilah contoh Okey, kemudian seterusnya. Kemudian masukkan kata laluan. A, B, C, D. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita buat yang kedua. A, B, C. 1, 2, 3, 4. Okey, kemudian kita buat akaun. Kemudian pendaftaran berjaya. Okey, dia pergi dekat sini. Kita install. Open. Lalu kita pilih country Malaysia. Kita confirm. Restart. Select country Malaysia. Confirm. Pilih bahasa. Okey. More option. Using. Okey, masukkan phone kita lagi sekali. Okey. Okey, welcome back. Enter password tadi yang kita buat, iaitu A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Okey, kemudian kita guna login. Okey, dah masuk dekat sini. So, kita pergi dekat Me. Kemudian kita OK. Alright. Sudah nampak dekat sini. Oh, boleh tekan pensel ni. You letak sini. Nama Save. Nampak? Dah masuk. Kemudian dekat atas tu. Okay, kita tengok. Pastikan dah meja cactus. Dah set betul. Okay. Maksudnya kita dah ada satu